Makan untuk puas, kesihatan jangan lupa. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih aku nak ucapkan yang mana masih setia bersama aku hingga sekarang. Yang mana baru datang ke channel aku ni, yang mana saja baru singgah ke channel aku ni, aku nak ucapkan selamat datang. Okey geng, dekat depan aku ni ada dua mangkuk oden yang mana aku teringin gila nak makan oden ni. So, oden kali ni aku pakai perencah oden daripada King Oden. Aku memang tak tamat gila. Okey. Belah kanan aku ni adalah perencah oden original, dan belah kiri aku ni perencah oden lebih pedas ataupun extra pedas lah. Okey geng, ni dia punya packaging untuk perencah oden original. Okey. Dan yang ni packaging untuk perencah oden lebih pedas. Dia punya berapi sikit nampak kan. Okey geng. Aku tak tahu lagi rasa dia macam mana. Aku memang tak sabar gila. Dia punya bau tu memang semerbak harum kasturi. Memang mengiurkan. Okey, aku pun dah lapar gila. Sebelum tu jangan lupa like, share, komen, dan yang paling penting jangan lupa subscribe aku punya YouTube channel. Okey geng, sebelum makan jom kita baca doa dulu. Amin. Okey, jom kita cuba. Okey, first kali aku nak cuba dia punya perencah oden yang original. Dari segi dia punya kepekatan kuah ni agak pekat aku tengok. Okey, jom kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Hui. Sedap. Bismillah. Sedap serius. Dia punya rasa masin dia, rasa tom yum dia tu memang rich gila. Memang aku tak sangka orang Melayu kita dapat buat perencah oden sedap macam ni. Memang sedap. Jom aku nak cuba dia punya berbola ni. Memang sedap weh. Aku tak tipu. Dia punya pedas dia tu untuk original ni memang rasa pedas, tapi dia pedas dia layan je. Memang terbaik lah. Panas. Sedap. Menangis weh. Aku pernah juga pergi makan oden kat tepi-tepi jalan kan. Tapi oden ni hampa beli buat sendiri. Bahan banyak macam ni. Memang puas hati, memang sedap gila. Tak tahu nak cakap apa. Pemakan je lah. Memang terbaik. Okey geng, seterusnya aku nak cuba dia punya perencah yang lebih pedas ni. Aku nak cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Perencah ni rasa dia sama je, cuma yang lebih pedas ni dia lebih pedas Tapi dia punya rasa dia sama je. Ya. Dia memang ada extra pedas kat situ. Jom kita cuba. Memang terbaik.
Aku tak tahu nak cakap macam mana, tapi memang sedap. Terbaik. Okey geng, kalau hampa terangi gila nak cuba rasa perencah oden daripada King Oden ni, hampa boleh pergi ke IG dia, King Oden HQ, hampa boleh order kat situ. Dia ada buat COD Semenanjung Malaysia dan Sabah Sarawak. Okey geng, aku nak sambung makan. Jom kita layan. Panas. Untuk yang ni memang ada rasa pedas sikit. Apalah. Okey geng, sampai di sini saja video aku untuk kali ni. Alhamdulillah, memang sedap gila perencah oden daripada King Oden tu. Memang sedap, memang terbaik. Aku rasa first time aku makan oden yang sedap macam ni. Dan jangan lupa, kalau hampa terangi juga nak makan King Oden ni, hampa boleh pergi dekat Instagram dia, King Oden HQ. Aku letak link dekat description kat bawah. Dan kalau hampa enjoy dengan video aku kali ni, jangan lupa like, share, komen. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe aku punya YouTube channel. Okay gang, sampai di sini saja video aku untuk kali ni. Sehingga kita bertemu lagi di episod yang akan datang, di video yang akan datang. Bye. Assalamualaikum. Ciao.